Balik dah, boy. Masuk. Dulu, arwah ayah ada. Ayah suruh hantar hang pergi sekolah untuk belajar. Bukan yang boleh anak orang. Esok atau lusa aku nak hantar hang pergi sekolah tahfiz. Faham tak? Hah? Tahfiz? Cepat sikit, aku dah lambat dah ni. Banyak kerja aku nak buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ni ke semalam yang kamu call adik kamu nak masuk ni? Ya. Okey. Adakah dokumen yang saya bagi terima kat semalam? Ada. Okey. Dari sini saya tengok adik kamu bolehlah masuk asrama dan masuk ke sini. Okey, kalau macam tu Azhar, terima kasih bagi adik saya dapat masuk ke tahfiz ni. Okey, baiklah, sama-sama. Terima kasih Azhar. Sama-sama. Alright. Okey. Nasib baik kau lepas dapat masuk sini. Nah, ni duit belanja kau untuk sebulan. Pandai-pandailah kau guna. Okey. Saja elok, jangan bully anak orang pula. Bang, minta maaf bang. Tak kau asal? Bang, saya terlanggar bang. Jangan main kau saya tu bang. Bang. Akulah. Akulah dengan budak-budak ni. Dengan langgar aku pula tu. Nak kena lah. Orang tunggu. Sama aku buat. Kau sakit. Kau tak kenal aku siapa? Nak kena. Orang tunggu. Dengan abang aku satu. Hantar aku kat sini. Pasal apa? Ya, aku tak suka lah. Hei, siapa? Kau sini bantu aku elok. Jatuh aku lembak kau. Ish. Dah. Okey. Dah. Ni ustaz nak tanya hang ni. Ha? Apa banyak hal dah hang buat kat sekolah ni?
Jawablah Ustaz tanya ni. Hang ni baru masuk tak sampai setahun, hang tahu tak? Ustaz dengar macam-macam benda hang buat. Minggu lepas hang pergi tumbuk anak orang pasal apa? Betul tak hang tumbuk orang? Aku tanya hang betul ke tak? Ya Ustaz. Tapi masa tu saya tak dapat kawal emosi. Sebab saya dah tak boleh kawal. Saya dah tak mampu fikir waras. Dia bukan masalah emosi hang. Hang kalau ada masalah, kita ni orang Islam. Hang tahu? Kita ni hidup ada Allah, ada Tuhan. Hang kalau ada masalah, hang pergi mengaji. Hang pergi solat. Buat solat taubat banyak-banyak. Bukan hang pergi lepas kat orang lain. Hang pergi pukul orang pasal apa? Sampai bila hang nak ikut barang hang ni? Hang faham tak? Faham Ustaz. Tak apa. Ustaz dah call abang hang. Nanti Ustaz selesai dengan dia. Hang boleh keluar. Hanya buat lagi Ya Ustaz. Aduh. Serabutnya. Hei. Kena marah dengan Ustaz. Abang aku nak datang. Hei. Ni mesti kena marah balik ni. Hei, serabut. Ih, akulah. Ni apalah ada call ni. Hello. Ya saya. Apa dia? Abang accident. Abang. Saat itu, segalanya terbuka di mataku. Silapku ini meragut bukan sekadar kasih, tetapi tonggak ketua keluargaku selepas ayah, abangku sendiri. Dalam kekesalan ini, aku mula bangkit. Tekadku ini hanya satu, mencari saham akhirat buat diriku dan dia yang telah pergi. Ya Allah, aku hanyalah seorang pendosa yang dahagakan dengan keredoan-Mu. Ampunilah aku, bimbing aku kembali ke jalan yang Engkau redai. Aku ingin kembali kepadamu. Assalamualaikum abang. Alhamdulillah Is dah berubah. Tapi abang tak sempat tengok Is jadi insan baru. Is minta maaf atas semua luka yang pernah Is bagi. Tapi kerana abang, Is sampai ke tahfiz. Dan di situlah hati Is dihidupkan semula. Abang, tunggu Is di syurga ya. InsyaAllah kita jumpa nanti dalam pelukan rahmat Allah. Assalamualaikum abang.